السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النور ayat 57 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan azab kepada mereka di dunia. Sedang tempat kembali mereka ialah neraka. Dan sesungguhnya neraka itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik dari antara kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, yaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari, dan sesudah sembahyang Isya. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu kepadanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut, kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu, dan kamu masing-masing senantiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain.
Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana.และเจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม Sallallahu อย่าได้คิดว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะรอดพ้นไปจากแผ่นดินนี้ได้และที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกและมันเป็นบ้านไฟที่ชั่วช้ายิ่งโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงให้บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่และบรรดาผู้ที่ไม่บรรลุสัจธรรมภาวะในพวกเจ้าขออนุญาตพวกเจ้า3 เวลาคือก่อนเวลาละหมาดฟาญัรและเวลาพวกเจ้าเคลื่อนผ้าในเวลากลางวันและหลังจากเวลาละหมาดอิชาทั้ง3 เวลานี้เป็นเวลาส่วนตัวสำหรับพวกเจ้าหลังจากนี้แล้วไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกเจ้าและพวกเขาเพราะพวกเขาวนเวียนรับใช้บางคนในหมู่พวกเจ้าเช่นนั้นแหละเพราะอัลเลาะห์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าและแท้จริงเพราะอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรับรู้ยิ่งผู้ทรงปรีชาญาณ Subhanallah al-azim wa atubu ilayh. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. Dua keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 57 sampai kepada ayat 58. Dapat kita membaca, mendengar di serta tadabbur untuk ambil erti faham serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat akan bacaan kita dan juga pergi kita dan juga tingkah laku kita. Dialah Allah Arhamur Rahimin yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sementara tadi melalui Jibril alaihissalam ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian hamba-Nya. Dan dia adalah Allah Ahkamul Hakimin, berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa hamba dia yang membaca Quran dia, wahyu dia, mukjizat dia, maka dia Allah akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurul iman, ilmu dan amal salih, serta sakinah, ketenangan hati dalam hidup harian. Dan dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba-Nya di mana saja hamba dia itu berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami hamba-Mu dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah
sangat tak menjadi musuh seteru yang senantiasa duk menyerang kami, duk menyesak kami, duk mengganggu kami, was-was menipu kami dan duk khianah, duk buat menjadi lemah, malah, lupa, lalai, sibuk urusan dunia kadang-kadang. Siapa susah kami hamba-Mu untuk nak berjalan di atas sebatang titik as-siratul mustaqim di bawah tempurung dunia yang sempit dengan bihadil Quran untuk menuju kepada syurga jannah darul ridwan. Beri lagi kekuatan yang begitu tegas supaya kami hamba-Mu dapat mempelajari, membaca, tadabbur ayat-ayat Kamu ya Allah setiap pagi, setiap hari selepas salat subuh khususnya dan umumnya, serta hamba-Mu kami sanggup untuk menunggu matahari naik segala, sambil menunggu matahari naik segala kami sanggup untuk nak sembahyang sunnah salatu duha atau salatu isyraq, yang mana kelebih dia adalah seperti umrah haji, sempurna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit, syifaun sama ada zahir dan juga batin, lagi akah darajah yang begitu tinggi mulia di sisi-Mu dengan melalui ayat-ayat Kamu ya Allah, sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari kemarin kita dapat dengar janjian Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dan juga buat amal baik dengan melalui 3 perkara: syarat hamba dia beriman sebenar-benar beriman, dan juga buat amal baik tanpa buat amal yang tidak baik. Maka 3 perkara yang Tuhan berjanji melalui ayat ini, dia akan bagi khalifah, akan menjadi khalifah, memberi pemerintahan di atas muka bumi ini, dan juga memberi untuk menguat agama Allah di atas muka bumi ini dengan melalui redaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan ganti selepas daripada takut menjadi aman, sentosa, hidup sempurna dan juga hidup secara amin. Kalau kita tengok pada ayat ini, boleh dikatakan sudah cukup berlaku dah bagi kita ada pemimpin dan juga boleh kerja agama dan juga duduk dalam keadaan amin. Cukup berlaku Tok Nebe bodoh dah, Tok Meneh bodoh dah, Nayuk bodoh dah, Tok Ime, Tok tu bodoh berlaku. Lepas tu boleh kerja agama, boleh ngajar, boleh royak, boleh sapa, boleh dakwah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duk dengan sempurna amin. Yang siapa kadang-kadang nyerah, tak khabar semai subuh mai sujud. Amin doa. Duk sini gapo boleh berlaku. Siapa menyerah tak khabar subuh. Mai semai Jumaat di masjid wal a'yazubillah. Tuhan wi 3T tu tak ada nak lain. Terus sembah dia. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Terus sembah dia, sebuah ibadat kepada dia. Bukan di pemimpin dah. Boleh kerja agama dah. Dan juga duduk dalam seni. Tapi dengan ada pemimpin tu, pergi duduk pakar kekuasaan yang ada pada dia tu, duduk melemahkan orang yang lemah. Ini yang ni. Dah ada amanah kedebek, maka duduk menakutkan orang. Hidup lari pula dah benda-benda hak molek yang ada dalam kampung wala yazubillah min zalik. Tak ada nak gotu dak nah. Wi 3T sini ni supaya sembah dia. Dan jangan syirik kepada dia. La yusyriku nabi syai'a kata Tuhan. Dua kata akulah. Kampung yang diamai ni saya sakit naik. Aku ni panggil ni. Kena faham sama kongcan itu panggil syirik.
Boleh buat go tu, boleh buat go ni. Oh, kata ada ku ni tak. Dia panggil syirik. Semua tu hari molek hanya kepada Allah dan jangan syirik. Itu subhanallah. Pemimpin dah tu tahu pesannya kepada orang yang pemerintah kepada dia, maka tak ada lain tak ada bukan suruh ibadat kepada dia, bukan duk cari amnat supaya nak menyanyi orang, nak menyesalkan orang tu sih. Patut jangan syirik. Allah banyak pemimpin dia kadang-kadang rasa bangga, rasa kedabat, rasa megah di atas pemerintah dia. Sebab segala-galanya jaya belaka. Bila jaya dah ya rasa yalah yang orang punya. Auzubillahi min zalik. Itu apa syirik. Mun ada pemimpin tu ni. Wala sawana tu kata sini ayastakhlifannahum fil ard. Dia janji dah nak jadi khalifah di atas muka bumi ni. Dia kita tu. Bukan bijak panah kita tak hal. Kita hanya usaha. Sebab itulah bila boleh 3 tin ni dah jangan sama sekali itu musyrik kepada Allah. Sebab saya kata wa man kafara, sesiapa yang kafir. Sesiapa yang panggil tak dengar kata. Sesiapa yang keras kepala selepas daripada tahawi 3 perkara ni dah, orang itu adalah orang fasik. Allah fasik nah. Lepas tu di antara khijau pemimpin sama ada pemimpin kampung, pemimpin Muban, Tambun, Ampun, Cangwat, Lokok, negeri di antara khijau besar dia apa? Wa aqimus salah. Suruh keruh orang duduk bawah arah dia tu pakat-pakat mai semai. Ini khijau besar selaku pemimpin. Pakat-pakat usaha buat kita. Maklum mana orang boleh mai semai. Semaya di sini kalau mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya mana masjid tak ada dalam sejarah Nabi kita semaya sore diri dia malaikat sunat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus salah di sini kerokan hok mula-mula pemimpin kena hidup dalam kampung, hidup nabi tok mene tok ime tok otik tok bila kena makan. Muat lagu mana nak keruh anak mamumu supaya boleh mai masjid. Wa aqimus salah. Allah ayah. Mai masjid. Mereka uzur. Uzur jamin Nabi tak mai masjid, uzur patut yang munafik. Buat ni ya jamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita orang Islam kena amat timolek, kena jaga-jaga we harus aku takut kita tu tak khabar, tak berasa kata kita sudah masuk dalam lubuk orang munafik. Orang jatuh semaya dia mana? Masjid. Orang tina maya yang mana? Rumah. Boleh ramai masjid? Boleh. Nak mari. Tapi dengan syarat yang tertentu lah kena jaga dan sebagainya. Subhanallah. Mari masjid. Wa aqimus salah dan wa atuz zakah. Waktu bi harta tolong kepada orang fakir miskin. Waktu masalah zakat lain daripada zakat. Orang ada rumah pitih boleh tolong lebih lagi anak yatim. Anak yatim ni Allah tidak ada masa bagi dia untuk tolong dia. Kalau zakat ni setahun kali kena waktu baik. Tapi kalau sebut anak yatim, orang susah, orang fakir ni kadang-kadang bawa pada tidak ada masa nah. Orang yang ada harta tolonglah orang susah, lebih-lebih lagi anak yatim. Boleh tolong semua, tak nanti setahun lepas dah. Allahu akbar. Hijau. Pemimpin kena tegas. Kena kuat masalah we faham ni tentang masalah apa? Kena kuat supaya mai semaya di masjid dan juga waktu bi harta. Kebelanya dia tolong pada orang ahli kampung yang susah lebih bagi orang fakir miskin. Atau orang anak yatim. Allah. Dua tirah. Yang ketiga apa? Wa ati'ur rasul.
taat patuh kepada Rasul. Bermakna turutlah jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala ni Rasul tak ada dah. Turut sunnah dia, jejak langkah dia. Di antara turut sunnah dia, taat patuh kepada pemimpin. Kena mengaji taat patuh kepada pemimpin banyak ibu itu. Semaya ngajilah, mengaji anak semaya pun cara sah lagu mana, fiqh batal lagu semana mana. Tapi satu hijau lagi tu kena reti, kena tahu juga. Mun salaku anak mamu orang duduk bawah arahan orang, ia ada pemimpin huruf jaga mu ketua dan sebagainya. Kena ngaji juga hal ni sebab ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum tu wajib. Kena dengar patuh-patuh apa ni? Kena dengar suruh dia sekira benar tu tidak menyalahi dengan agama. Wa ati'ur Rasul di sini di mana tu jejak langkah sunnah Rasulullah, dan dalam banyak-banyak sunnah Rasulullah ke apa? Taat patuh kepada pemimpin. 3 T ni boleh keluar orang mai semaya jemaah di masjid, lepas tu waktu bik zakat harta tolong menolong orang susah payah, lebih bagian anak yatim, taat kepada pemimpin. Ati Rasul, masya-Allah, wa ati ulil amri minkum lani. Kena dengar kata Tok Nabi, kena dengar kata Tok Potok Mene, kena dengar kata Nayuk, kena dengar kata Tok Ime, Tok Kotik tu bila dah kena makan. Pemimpin kita orang tu. Kalau sejik, kalau kapung, kalau sekolah gapo, pu cakap. Kalau berisak gapo, pu cakap. Kena dengar kata dia bila dia suluh buat benda-benda tidak bercanggah dengan agama. Wajib kena taat. Yang awak main masalah pemimpin. Di hari ini kita awak main dengan kata pemimpin. Pemimpin kata khuan, kita sayan. Pemimpin kata sayan, kita khuan. Pemimpin kata pai, kita kerap langhan. Belawe baik. 3 T ini boleh hijau dalam agama. Kalau kapung boleh apa ni keruh orang apa ni pelajar-pelajar kalau dalam sekolah boleh semaya. Maka taat kepada ketua ini la'allakum turhamun. Dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau cadai kuameta cha Allah Subhanahu wa taala yang nena. Tapi kalau menyalahi 3 ni, semaya keluar zakat tapi pemimpin meloteh. Semaya pun tak ada mana, jemaah tak ada mai lama sekali tak ada juga. Keluar zakat keluar tapi tolong orang susah-susah. Lepas tu tak taat patuh pada pemimpin. Kapung tu, ongkong tu, sekolah tu, mahalai tu tak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kalau tak dapat rahmat, ingat malah gapo pula akan dapat laknat. Tu ya gulawai dia. Apabila tak ada rahmat, maka terimalah laknat. Auzubillah. Sebab itulah cuba kita tengoklah kampung-kampung gapo. Tempat mana, negeri mana, bucu mana, kawasan mana, Allah tak ada orang nak mendirikan sembahyang, tak ada orang nak keluar zakat. Bolehlah kata semaya keluar zakat tapi tak dengar patuh kata pemimpin. Kapun ni tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang awak kerah kepala masalah ni. Maka mu akan dapat laknat daripada Allah. Yang awak tak dengar masalah ni, mu tak akan dapat rahmat daripada Allah, bahkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira. Nak mengaji banyak buat kita masalah pemimpin di hari ini. Dia bahasa sepenuh dah dengan dia semaya 5 waktu saya semalam. Sebab hidup kita kena ada hubungan 2 perkara. Yang pertama ada hubungan dengan Allah, yang kedua kena ada hubungan sesama manusia.
Kita hanya jangan duduk tumpu sekadar hubungi kita dengan Allah saja, tetapi tinggal hubungi kita sesama manusia. Oh, ini salah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah hidup raya kita, dan ada hubungan sama manusia hidup kita dalam raya kita. Apabila duduk lagu tu dah, akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak lagu tu, maka mu akan dapat laknat daripada Allah walaiyazubillah. Sebab itulah kadang-kadang setengah kampung pecah belah habis bala tiket taki duk dengar jadi Allah kai belawak lah, kai paktung lah, kai situ kai sini, tak jadi haru-haru. Maka bawa pun jadi naik mahal segala-gala, mahal belaka jadi susah nak belanja hidup hari. Sebab apa tu? Laknat lah tu. Laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat rahmat daripada Allah. Pucuk 3 perkara ni. Ada banyak ahli. 3 perkara ni ya. Usaha we boleh siapa yang di pemimpin dalam kampung. Muban perbaik, tambun perbaik, ampu perbaik, cawak dan juga seterusnya. Allahu akbar. Tak ada apa nak buat kerongkan daripada ni. Buat bola sebesar-besar dalam kampung, nak belawak di dalam kampung, tak ada apa. Hipung sekolah tu, mai sekolah ni, mai berapa belawak, panggil puak apa semua, mai tak ada apa. Tapi adakah semaya? Adakah zakat? Adakah taat patuh kepada pemimpin? Sudah sepenuh tak lagi. Kalau gitu tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah la tahsabanna allazina kafaru. Ikat dengan ayat wa man kafara. Dan sesiapa yang kufur selepas daripada dimakia, maka mereka itu adalah orang fasik. Dan orang yang kufur tadi itu, yang Tuhan kata dia adalah orang yang fasik, dia kufur tak dengan kata lah, maka dia adalah orang punuh. Bagi orang punuh tadi itu menyeseka, la tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi, kata Tuhan. Janganlah engkau menyangka orang kafir akan dapat melemahkan kekuasaan Allah. Sebab kekuasaan Allah tak ada siapa nak boleh melemahkan. Walaupun itu ada amnan, ada puak ramah, harta banyak. Bahasa kuat benar lah mu tu, kedai besar lah mu tu, ada segala-gala, tapi kekuatan yang ada pada kamu tu mu tak boleh melemahkan kekuasaan Allah sama sekali. Hei orang kafir, la tahsabanna allazina kafaru, janganlah engkau menyangka orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah, mu'jizina fil ardi, atas muka bumi ni atau di dalam dunia ni. Ingat molek, wa ma'wahumun nar. Allah, maka tempat kembali kamu ialah neraka, kata Tuhan. Tak dunia tak ada dah amnat, timnun, puasa penuh, harta banyak, puak ramah. Tapi nak melemahkan kekuasaan Allah tak ada atas dunia ni. Tuhan atas bala bila mari boleh, bila bala Tuhan mari dah tak ada siapa boleh nak sekat, kuasa lah, gagah, ramah, kaya lah, tak mana ada siapa nak boleh. Sutai wa ma'wahumunna, apabila mati sok tempatmu adalah neraka, kata Tuhan. Wala bi'sal masir, dan sesungguhnya neraka itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyazubillahi minan nar. Itulah seburuk-buruk tempat, kata Allah. Apabila mereka itu kembali ke niscaya Allah di akhirat esok, maka tidak ada tempat kepada mereka, hanya ialah iaitu neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Wal'iyazubillah. Sebaliknya orang kafir, walau bagaimana ramanya, kuatnya dan panah bijaknya, mereka tetap tidak akan dapat melepaskan diri dari azab seksa Allah, dan disediakan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Oleh itu janganlah engkau bimbang atau gentar akan gulungan yang kumpul engkau itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala
hui pesannya kepada Nabi kita dan juga umat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hui panggil ini adalah peraturan ajaran yang Tuhan koyak sendiri dalam Quran dia. Tuhan koyak sendiri. Bagi orang pemimpin sekuat-kuat dia tu boleh keluar orang supaya mai sembahyang di masjid dan boleh keluar zakat tolong orang susah dan juga orang fakir miskin, lebih lagi orang anak yatim, dan taat patuh pada Rasul, bermakna salah satu daripada taat patuh pada Rasul, taat patuh pada pemimpin, maka akan dapat rahmat daripada Allah. Dan ingat orang pasal jenis kepala tak dengar kata, lebih bagi orang yang kafir yang kata tu orang yang fasik, maka tempat dia adalah neraka, kesudah dia adalah neraka lah seburuk-buruk tempat wanita zabillah min zalik. Kita saja insya-Allah bersama lagi tadabbur kita besok nanti sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat 58. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.